Selain daripada masalah rumah panas sekarang, sejak saya sewa rumah sementara ni, anak-anak saya asyik batuk dengan semua tau. Aircon dengan kipas dah bersihkan, robot vacuum jalan, sentiasa UV sanitize rumah saya, multivitamin organik ambil, kefe untuk probiotik pun saya bela, tapi tak settle. Cuma satu ni lagi, bila saya tinggal rumah lebih sehari, saya perasan ada bau lembab dalam rumah. Ini bermaksud pengaliran udara dalam rumah tak cantik. Dia jadi tempat yang best untuk bakteria dengan kulat membiak lah. So, solution, saya kena improve pengaliran udara dalam rumah. Jadi first kita ada exhaust kita ni. Readykan panel kayu. Saya ambil plywood ni, saya dah potong awal Lepas tu kita agak-agak kat mana nak buat lubang exhaust. Tandakan. Kita potong je outline exhaust tu. Saya gunakan apa ni? Ini namanya jigsaw. Oi, settle. Tutup plug jap. Bila lubang dah ada macam ni, kita masukkan sajalah. Biar selari kemas. Baru boleh skru. Nice. Jom, kita bawa balik rumah. Satu panel exhaust ni saya akan pasang dekat tingkap dapur. Buka tingkap tu dulu. Saya tepekkan je. Disebabkan ini rumah sewa, studio sementara je, saya just lekatkan panel ni dekat saya punya grill. Kalau rumah sendiri bolehlah buat permanent. Ini saya buat sementara saja. Agak-agak dah secure kemas tu okey lah. Cuma atas tu tengok, yang tu ruang-ruang udara tu tak mau. Saya guna washi tape je untuk seal di tepi ni sebab senang nak cabut tanpa meninggalkan kesan. Sambung balik wire live dengan neutral. Okey, satu lagi. Dan turn on. Okey tak? Kuat. Lepas tu kat bilik-bilik tu buka tingkap sikit je jadi dah. Macam ni saya boleh rasa dah. Ada angin masuk. Barulah udara dalam rumah ni mengalir. Kat dapur satu, dekat saya punya studio ni pun saya buat satu. Nampak? Saya buat tadi tingkap style lain, sliding. Ini tingkap begini buka. Saya masukkan papan panel ni kat dalam ni. Tanpa kita nak hack kita punya rumah. So, tepi semua dah seal. Cantik je seal kan. Barulah rumah saya sekarang rasa segar bila tinggal beberapa hari. Kulat dengan bakteria pun susah hidup. Ini saya pakai yang 8 inci punya, ada 2. Jadi 1 inci dalam 850 meter padu per jam. Saya ada 2 biji. Jadi untuk rumah yang saya dalam 1500 square feet, setiap jam lebih 4 kali pertukaran udara dalam rumah. Kalau ikut standard hospital, sejam tu kena 6 kali pertukaran udara untuk watt. Rumah saya sekarang dalam 4 lebih, jadi hampir-hampir dengan watt. Cantik tu. Simple quick video. Saya rasa punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali. Jumpa dalam next video. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum.